الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم افتح علينا فتحا قريبا وفتحا مطلقا في علوم الأقلية والنقلية والذوقية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Ayahanda bunda muslimin muslimat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah Ta'ala sekalian, syukur kita pada pagi subuh yang berbahagia ini diizinkan sekali lagi dengan taufik hidayah, kurniaan, anugerah ilahi pada dalam majlis ilmu untuk insyaAllah kita sama-sama sambung lagi pengajian kitab Salat Seolah-olah Melihat Allah, yang ianya merupakan kupasan dan syarahan kepada kitab Salatul Muqarrabin karangan Al-Habib Hasan dan Saleh Al-Bahar Al-Jufri rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat ke 154. Kita sedang mensyarahkan puji-pujian kepada Allah SWT yang ditulis oleh pengarang asal pada mukadimah kitabnya, pada permulaan kitab. Biasa kitab ditulis dengan memuji Allah dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian amma ba'd. Kemudian barulah dilontarkan apa yang nak dicoret ataupun yang nak ditulis dalam isi kandungan intipati dalam kitab lepas amma ba'd. Jadi kita masih berada kawasan bahagian mukaddimah pengarang, dan kita sedang mensyarahkan puji-pujian kepada Allah. Biasanya pengarang kita akan mengarang puji-pujian yang tersendiri kepada Allah dan mengarang selawatnya yang tersendiri dalam kitabnya itu bahagian mukaddimah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang menariknya, kitab yang kita pelajari ini kitab yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu kerohanian, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi puji-pujian dan selawat ke atas Rasulullah, mengarangnya dengan sesuai isi kandungan dalam kitab ini, iaitu berkaitan dengan kerohanian, tasawuf dan juga ilmu ma'rifatullah. Jadi biasanya puji-pujian dan selawat di bahagian awal mukadimah kitab ini, pengarang kebiasaannya akan menulis ataupun mengarang puji-pujian dan selawat itu sesuai dengan apa isi kandungan ataupun genre ataupun topik yang nak dibincangkan dengan yang ada dalam pertengahan kitab. Biasanya seperti itu. Terpulang kepada cita rasa pengarang masing-masing, pengarang itu sendiri. Baik, dan di tengah-tengah syarahan berkenaan dengan puji-pujian kepada Allah ini, kita sekarang ini sedang membincangkan tentang orang yang paling tinggi puji-pujiannya kepada Allah SWT dan orang yang paling terpuji di sisi Allah SWT, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi puji-pujian kepada Allah dia berkait rapat juga dengan Nabi Muhammad atau nama lainnya Ahmad. Semuanya bermaksud berkait rapat dengan puji-pujian. Muhammad daripada perkataan Alhamdu, dan Ahmad juga daripada perkataan Alhamdu. Nabi SAW namanya Muhammad, maksudnya orang yang menerima banyak puji-pujian. Ahmad maksudnya orang yang paling banyak memuji, paling tinggi puji-pujiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada maksud yang lain lagi, Ahmad itu orang yang paling terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan menelusuri berkaitan dengan Rasulullah SAW, berkaitan dengan diri baginda, kedudukan dan martabat baginda SAW yang tinggi. Tapi pada peringkat ini kita akan sentuh lebih pada surface, pada permukaan, kerana nanti selepas ini ketika kita syarahkan selawat yang dikarang oleh pengarang, dia akan lebih mendalam lagi pengenalan dan kedalaman tentang hakikat diri Nabi Muhammad SAW. Selawat tu lepas ni je, lepas puji-pujian. Tak tahu bila kita boleh masuk bab selawat tu. Tapi sekarang ni kita sedang mensyarahkan ataupun menerangkan tentang martabat dan darjat Rasulullah dalam konteks puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan sesuai juga kita pun dah nak masuk bulan Maulid ni. Bulan Maulid ni bulan yang penuh dengan kesempatan untuk kita memperdalamkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan antara ilmu yang dapat membawa ke situ adalah ilmu mengenal diri Nabi SAW, mengenal keistimewaan baginda, kelebihan baginda, fadilat baginda SAW. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Kenapa ayat Quran ini dibawakan? Pertama sekali, ramai orang yang segelintir pihak yang mengambil ayat ini dengan makna yang sepatutnya, dengan maksud yang sewajarnya. Pada pengajian sebelum ini, perenggan yang telah kita pelajari, kita menceritakan tentang keistimewaan Nabi SAW yang sangat luar biasa. Walaupun baginda adalah manusia, tetapi baginda mempunyai keistimewaan yang tak dimiliki oleh Nabi-Nabi, tak dimiliki oleh Rasul-Rasul, tak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, termasuk para malaikat. Baginda adalah rahmat sekalian alam. Jadi hakikat diri baginda itu adalah rahmat. Jadi memandang suatu konteks yang luas pada makna rahmat sekalian alam pada Rasulullah SAW, menyebabkan para ulama telah
menyenaraikan pelbagai kelebihan yang berkait rapat dengan kedalaman makna yang ada pada rahmat sekalian alam. Seseorang yang ingin memahami secara surface tentang makna rahmat sekalian alam, maka apa yang dia dapat bahagian daripada surface tersebut. Akan tetapi seseorang yang ingin merasa dahaga dan haus ingin memperdalaminya, maka di sini kita perlukan para ulama yang jernih kalbunya, ulama daripada kalangan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memahami bukan sahaja ayat Al-Quran daripada sudut kesucian hati mereka, akan tetapi daripada memandang seluruh ayat Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, yang seluruhnya itu kesimpulannya membawa kepada martabat yang hebat pada Rasulullah SAW. Jadi apa kesilapan yang biasanya segelintir pihak gunakan ayat ini, mengatakan kamu janganlah sanjung Rasulullah lebih-lebih, baginda manusia biasa. Dia kata baginda adalah manusia biasa. Dalilnya ayat tadi. Allah di ini penghujung surah Kahfi. Ayat ini di penghujung surah Kahfi yang kita baca setiap hari Jumaat. Dia kata ni Allah Ta'ala suruh Rasulullah bagi tahu aku hanyalah manusia. Tapi ada orang yang gunakan ayat ini kata Rasulullah ini manusia biasa, jadi tak perlu nak beria sangat, nak menyanjung-nyanjung, tak perlu sangat nak berkobar-kobar, nak memuji lebih-lebih. Baginda manusia, kita manusia, Rasulullah pun manusia. Di sini letaknya kegelinciran dalam memahami ayat tersebut. Ayat tersebut bukan supaya manusia hanya pandang Rasulullah sekadar manusia dan berhenti di situ. Itu bukan maksud di sebalik ayat tersebut. Mari kita lihat apakah perbahasan para ulama yang wali Allah SWT mengenai ayat ini. Mengenai ayat di atas, Imam Ahmad Ar-Rifai rahimahullah, ini seorang ulama pengasas tarikat Rifa'iyah, hidup 800 tahun yang lampau. Imam Ahmad Ar-Rifai rahimahullah menjelaskan bahawa bahagian pertama ayat memberitahu mengenai kemanusiaan Rasulullah SAW pada martabat kehambaan. Mana portion yang pertama, iaitu ana basyarum mislukum, aku seorang manusia seperti kamu. Maksudnya portion yang pertama ni Allah nak bagi tahu Rasulullah bukan daripada kalangan malaikat, bukan daripada kalangan jin. Baginda adalah manusia seperti kamu. Maksudnya seperti mana kita manusia, kita bukan jin, bukan malaikat, demikianlah Rasulullah adalah manusia. Maka kita tetapkan baginda sebagai manusia. Namun bahagian ayat yang berikutnya, iaitu diwahyukan kepadaku, yuha ilai. Sebab ayat ni dia tak berhenti kat basyarun mislukum, dia ada sambungan lepas tu, yuha ilai, yang bermaksud diwahyukan kepadaku. Di sinilah pembeza antara Nabi Muhammad SAW dengan seluruh makhluk yang lain, kerana ia menjelaskan kedudukan baginda SAW yang sangat tinggi. Kenapa? Apabila Rasulullah kata aku telah diberikan wahyu ataupun diwahyukan kepadaku, kenapa ulama memahami ini pembeza antara Rasulullah dengan seluruh makhluk yang lain? Bukankah Nabi-Nabi yang lain pun menerima wahyu? Bukankah Rasul-Rasul juga mendapat wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah Malaikat Jibril pembawa wahyu kepada Nabi-Nabi dan juga Rasul? Jadi, bagaimana kesimpulan yang diperolehi oleh para ulama bila baca Al-Quran, yuha ilai, dalam konteks dan skop Rasulullah, ia memberikan makna tambahan bahawa itu adalah pembeza antara Rasulullah dengan sekalian makhluk. Macam mana kesimpulan boleh sampai ke situ? Untuk itu kita lihat ulama yang berikutnya, Imam Najmuddin Ar-Razi rahimahullah mengatakan bahawa ayat diwahyukan kepadaku menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan makhluk lain dari segi hakikat dirinya, kerana tiada siapa yang pernah mendapat wahyu seperti Rasulullah SAW mendapatnya secara langsung dari Allah Ta'ala, sebagaimana yang terbukti dalam peristiwa Al-Mi'raj, sesuai firman-Nya,
lalu Allah wahyukan kepada hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dia wahyukan. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Allah mewahyukan kepada hamba-Nya apa yang Allah ingin wahyukan. Dan ayat ini berada dalam permulaan surah An-Najm yang Allah SWT sedang menceritakan tentang peristiwa Mi'raj, mana Rasulullah SAW diizinkan untuk melepasi ufuk langit cakrawala yang tinggi yang tidak ada seorang makhluk pun pernah melintasinya, itu Sidratul Muntaha. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Di situ Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan yang sangat istimewa yang diperolehi oleh Rasulullah SAW, iaitu kedekatan dan kehampiran yang sangat hebat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada siapa yang dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah menerima wahyu tersebut daripada Allah, yang mana menurut Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, peristiwa Mi'raj tersebut Rasulullah telah berjumpa dengan Allah dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima dan berdialog, berbicara dengan Allah tanpa sebarang perantaraan, mendapat wahyu daripada Allah tanpa sebarang wasilah, tanpa sebarang perantara. Dan Nabi SAW menerima hadiah yang dibawa untuk umat ini yang berupa solat tanpa sebarang perantara, tanpa Jibril AS. Bahkan malaikat Jibril pun tak dapat saksikan bagaimana Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah, bagaimana Rasulullah melihat Allah. Malaikat Jibril pun tak dapat menyaksikan. Kenapa? Bukankah peristiwa Isra' Mi'raj ni Rasulullah dipimpin, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam? Kenapa ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril tak dapat nampak? Kerana ketika Allah Ta'ala ingin mengizinkan Rasulullah dibuka penglihatannya untuk melihat Allah, tempat yang Allah izinkan perkara itu berlaku ke atas Rasulullah adalah selepas melintas Sidratul Muntaha yang mempunyai 70,000 hijab daripada nur, 70,000 veils of light that is behind Sidratul Muntaha. Dan no one can go beyond Sidratul Muntaha. Tak ada siapa yang tak boleh go through Sidratul Muntaha. Dia ada batasan sepadan yang seluruh makhluk kena berhenti di luar Sidratul Muntaha saja, termasuk penghulu seluruh malaikat, iaitu Jibril alaihissalam. Jibril dalam peristiwa Isra' Mi'raj berteman Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, tambat burak, boleh tembus langit demi langit, pintu langit, ada Nabi, ada malaikat, melihat apa yang berada di cakrawala, yang berada pada petala-petala langit, sampai di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril surrender, katakan, wahai Muhammad, aku dapat temankan kamu sampai sini saja. Batasan Sidratul Muntaha yang berikutnya, di sana ada 70,000 hijab daripada nur. Satu makhluk sahaja yang diizinkan Allah untuk melepasinya, dan itu adalah dirimu, wahai Muhammad. Maka di situ Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, hal tara rabbak? Wahai Jibril, aku ingin tanya satu soalan. Kamu kata kamu boleh sampai di sini saja, aku saja yang dapat melepasinya. Aku ada satu soalan tambahan kepada engkau, wahai Jibril. Adakah engkau pernah melihat Allah? Maka di situ malaikat Jibril mengatakan, sepanjang hidupku aku tak pernah melihat Allah. Malaikat Jibril, penghulu seluruh malaikat, pembawa wahyu kepada nabi-nabi, pembawa kitab-kitab suci kepada rasul-rasul, seluruh kehidupannya tidak pernah berpengalaman berjumpa dengan Allah, tidak pernah berpengalaman melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang bertanya, kalau begitu dapat daripada mana wahyu? Malaikat Jibril dapat daripada mana wahyu? Dia tak pernah jumpa Allah. Malaikat Jibril AS bawa wahyu daripada Lauh Mahfuz, dan kebanyakannya yang dah diturunkan ke langit dunia. Wahyu-wahyu yang telah diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia ni nama lain bagi langit pertama. Dia ada 7 petala langit. Langit pertama adalah lapisan dimensi yang Allah ciptakan paling hampir dengan dimensi kita alam dunia.
Dia panggil langit as-sama'ud dunia, langit dunia, dunia yang hampir. Maksud dunia adalah hampir. Yang dimaksudkan langit yang pertama, di situ wahyu diturunkan daripada Lauh Mahfuz, maka daripada langit pertama lah malaikat Jibril membawa wahyu secara beransur-ansur kepada Nabi sehingga selesai tugas membawa wahyu tersebut. Jadi malaikat Jibril memang serius, tak pernah jumpa. Bahkan malaikat Jibril terangkan lagi pada Rasulullah, di sebalik Sidratul Muntaha dan aku di sebalik Sidratul Muntaha ada 70,000 hijab daripada nur. Aku ditutupi dengan hijab-hijab tersebut. Kalau aku cuba melepasi satu hijab daripada 70,000 tadi, aku akan terbakar hangus menjadi debu dan abu. Hanya satu-satunya hakikat diri satu orang makhluk yang Allah ciptakan boleh menembus hijab nur demi hijab tanpa terbakar, tanpa hangus, tanpa menjadi debu dan abu, tanpa hancur luluh. Satu makhluk sahaja, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan calang-calang. Jadi orang yang baca innama ana basyarum mithlukum yuha ilaihi, dia akan baca dalam keadaan dia akan mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya makhluk yang memiliki makrifat yang paling sempurna dan hakiki ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya yang diberi wahyu secara berjumpa dengan Allah dan melihatnya. Sampai di situ keterangan Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Firman Allah Ta'ala, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat, iaitu sifat cinta yang mengatasi segala sifat-sifatnya yang lain. Kemudian sifat rahmat itu dizahirkan dengan diciptakan cahaya kejadiannya yang pertama. Lalu daripada cahaya cinta yang pertama itu terzahirlah alam ini yang kemuncak kesempurnaannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Nanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas, dan keturunan ini sampai kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan yang mulia. Maka Nabi Muhammad yang dilahirkan di Mekah sebagai penzahiran yang paling sempurna kepada cahaya cinta tersebut dan menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat buat sekalian alam. Jadi sebelum baginda SAW dilahirkan di Mekah, roh baginda sudah pun wujud. Roh baginda sudah pun wujud menjadi Nabi di alam roh. Hatta kita pun sebelum mak kita lahirkan kita dah wujud dalam bentuk roh di alam roh, di alam arwah. Kita bukan hanya sekadar mula tercipta ketika kita dalam keadaan janin dalam rahim ibu kita, barulah kita ada. Tidak. Sebelum mak bapak kita ada lagi, sebelum moyang kita ada, kita dah wujud, dah hidup di alam roh dengan kehidupannya yang tersendiri, pada dimensi yang lain. Kalau kita pun begitu. Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Ar-Ruh, katakan telah sepakat majoriti ulama bahawa kejadian ruh adalah terlebih awal, terlebih dahulu berbanding kejadian jasad manusia. Jasad tubuh kita yang bersifat jasmani ini, sebelum dia tercipta, sebelum ia mula terbentuk dalam rahim ibu kita, yang bermula daripada setitis air, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, daripada kromosom, kemudian zigot, kemudian embrio, kemudian janin yang lebih sempurna, kemudian bayi yang matang, kemudian lahir. Sebelum tubuh jasmani yang berkulit, berotot, berdarah, berdaging, bertulang, belulang ini, kita sudah pun berada dalam keadaan cahaya yang tinggi, cahaya pada alam yang tinggi. Kerana roh
Seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim, perbahasan para ulama menyatakan bahawa roh adalah ciptaan cahaya, tapi bukan cahaya yang berunsur di alam rendah ini, tetapi ini cahaya pada dimensi alam yang tinggi, roh kita. Sebab tu kita pun tak pernah nampak roh kita. Kita tak nampak malaikat yang berada di tepi kita, yang menulis buku cetak amalan, kerana mereka di alam lain. Walaupun mereka di sisi kita, tapi Allah boleh menciptakan alam ini berlapis-lapis alam dan berlapis-lapis dimensi. Kita tak nampak jin, jin tak nampak malaikat, walaupun semuanya berada di samping kita, walaupun kita semuanya berada di sisi kita. Tapi kerana Allah yang Maha Kuasa boleh menciptakan, Maha Berkuasa untuk menciptakan dimensi yang berbeza-beza dengan mempunyai struktur ruang, dimensi masa dan juga tempat lokasi yang berbeza antara satu alam dengan alam yang lain, maka dengan demikian kita tak nampak jin yang menjadi qarin, yang menjadi pendamping kita selama ini. Jin yang mendampingi kita, dia pula tak nampak malaikat yang mendampingi kita, sebab itu semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat juga adalah ciptaan cahaya. Malaikat dengan roh kita ni ciptaannya adalah selari, kerana masing-masing adalah daripada cahaya di alam yang tinggi. Sebagaimana malaikat ciptaan cahaya alam yang tinggi, demikianlah roh kita semua. Roh kita adalah ciptaan cahaya di alam yang tinggi. Kalau itu adalah keadaan manusia lain, bayangkan bagaimana roh Nabi Muhammad SAW. Baik, berkenaan dengan rahmat sekalian alam, kita lihat Imam Alusi. Ini ulama tafsir Quran. Ulama tafsir Quran, tafsir yang sangat masyhur bernama Ruhul Ma'ani. Imam Al-Alusi rahimahullah mengatakan bahawa ayat Quran yang menyebut Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin adalah berkait dengan hadis yang menyatakan bahawa ciptaan Allah yang pertama ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Para ulama dapat memahami suatu perkara, bahawa apabila Allah Ta'ala menamakan Rasulullah sebagai rahmat untuk sekalian alam, dan alam ni maksudnya semua makhluk Allah SWT yang ada pada 7 petal langit dan 7 petal bumi, tak kira alam nyata ataupun alam ghaib, selagi mana ada makhluk, semuanya diselubungi dengan pancaran cahaya kerahmatan yang Allah jadikan terpancar daripada diri Nabi SAW. Maksudnya semua makhluk menerima tempias masing-masing daripada rahmat yang ada pada Rasulullah SAW. Dengan erti kata yang lain, Allah Ta'ala jadikan seluruh alam ini diselubungi dengan satu rahmat, yang mana satu rahmat itu dipancar oleh satu makhluk yang pemancarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan erti kata yang lain, bahawa cahaya kerahmatan yang Allah jadikan pada Rasulullah SAW menyinari seluruh alam. Alam maksudnya ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang merangkumi seluruh makhluk, segala ciptaan, segala kejadian yang ada di alam tinggi maupun alam rendah, semuanya diselubungi dengan satu rahmat yang tunggal yang Allah pancarkan daripada diri Nabi Muhammad SAW. Sebab itu bukan saja Imam Alusi, ramai lagi ulama yang lain apabila menafsirkan tentang rahmatan lil alamin, ini menunjukkan bahawa baginda, iaitu roh baginda adalah ciptaan yang pertama, kerana untuk seseorang yang Allah jadikan cahaya kerahmatan yang merangkumi seluruh alam semesta semua, dia hendaklah sudah wujud sejak daripada permulaan penciptaan. Dia hendaklah sudah wujud sebelum makhluk-makhluk yang lain dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya di sisi para ulama yang ar-rasikhuna fil ilm, yang mempunyai kedalaman ilmu, mereka mengatakan bahawa super obvious bahawa ketika Allah telah menamakan kekasihnya Habibullah sebagai rahmat sekalian alam, maka ianya adalah indicator, ianya adalah suatu indication, isyarat bahawa diri baginda ataupun roh baginda SAW telah wujud sebelum makhluk yang lain diciptakan. Kerana itu Imam Alusi mengatakan ciptaan pertama yang mutlak adalah
Nabi Muhammad, iaitu roh Nabi SAW, yang nama lainnya ulama panggil dengan nama Nur Muhammad. Sabda Rasulullah SAW, wa innama bu'istu rahmatan, sesungguhnya aku diutus adalah sebagai rahmat. Dan sabdanya lagi, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya daku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah buat semesta alam. Dan konteks yang kita sedang bincangkan ini, ya, ada satu perkara yang menarik. Perkara yang kita sedang bincangkan ini ada satu perkara yang menarik, bahawa saya merenung hal tersebut berkaitan dengan pengalaman diri saya. Yang saya rasa kalau saya tak mempelajari ilmu agama ini dengan cara yang bersanad ataupun dengan cara yang proper, saya juga tidak akan sampai ilmu kepada apa yang kita sedang bincangkan. Kita tidak akan sampai ke kefahaman apa yang kita sedang bincangkan sekarang. Kerana pada zaman moden dengan berbagai pihak dengan kerangka ilmu yang berbeza-beza, ada yang terpesong, ada yang terseleweng, ada yang tidak matang ilmunya dan sebagainya, maka tanpa ilmu yang bersanad, ianya akan menjadi sukar dan sulit untuk mendapatkan kefahaman yang diwarisi. Sebab kefahaman yang saya dapat lalu dituangkan dalam kitab ini, sesuatu yang pertama sekali, kefahaman itu telah diwarisi secara bersanad. Jadi tanpa ilmu yang bersanad, ia akan sukar dan sulit untuk nak sampai kepada kefahaman tersebut. Kalau nak cari di internet, akan jadi sesuatu yang lain daripada apa yang kita bincangkan. Seorang cuba cari di internet ke, tanya ChatGPT ke, dan cari di laman-laman web dan sebagainya, dia tak jumpa kepada kesimpulan yang suatu ilmu apabila diwarisi secara bersanad. Kerana itu betapa pentingnya talaqi kitab ini dipelajari secara berguru, ataupun bukan bermakna kitab ini sahaja. Maksudnya kitab-kitab yang penting, kitab-kitab yang penting, akidah, fiqah, tasawuf, penting untuk mencari guru, bersimpuh di hadapan guru. Dan guru yang dimaksudkan adalah guru yang mempunyai rantaian sanad keilmuan. Sanad keilmuan ini maksudnya seorang guru, dia tahu ilmu tu datang daripada siapa gurunya tu ambil daripada siapa, guru kepada gurunya tu ambil daripada siapa, dan ianya berterusan sehingga kepada Rasulullah SAW. Jadi ilmu yang didapati itu secara pewarisan. Kerana itu Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kita bersyukur Allah Ta'ala pilih kita untuk mempelajari ilmu secara bersanad. Tanpa sanad ilmu yang benar, dengan kerangka ilmu yang benar, maka kefahaman ini tidak sampai kepada seseorang. Dan ini adalah suatu kefahaman yang berharga untuk seseorang dapat mengenali Habibullah, kekasih Allah Ta'ala, dengan lebih mendalam. Baik, sabda Rasulullah SAW selesai. Baginda sebut, baginda adalah rahmat yang diutus oleh Allah. Dan hadis lain, baginda sebut, aku adalah hadiah rahmat yang Allah kurniakan pada alam ini. Baik, itu semua hadis sahih. Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah dalam tafsirnya, kita masih tumpu ulama-ulama tafsir, sebab kita sedang bincang ayat Quran tadi. Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah dalam tafsirnya menulis bahawa hadis di atas adalah bertepatan dengan ayat Quran yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW diciptakan Allah sebagai rahmatan lil alamin. Maksudnya apabila Rasulullah sebut, aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan untuk sekalian alam, maka beliau kata ini mempunyai berkaitan rapat dengan ayat Quran yang mengatakan Rasulullah adalah rahmat sekalian alam. Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan bahawa seluruh penciptaan alam dan manusia adalah kesan dari rahmat ilahi. Sesungguhnya seluruh suratul Rahman, iaitu gambaran rahmat ilahi, adalah terdapat pada sekalian alam,
dan seluruh gambaran alam terdapat pada diri manusia yang kemuncaknya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai sirajan munira, iaitu cahaya yang menerangi, cahaya yang menyinari terang benderang. Jadi dalam Quran Allah juga menamakan Rasulullah sebagai as-sirajul munir. Dalam surah Al-Ahzab Allah ada bagi satu lagi gelaran kepada Rasulullah, iaitu sirajan munira. Sirajan maksudnya sesuatu yang bercahaya, munira sesuatu yang terang benderang, sesuatu yang bersinar terang benderang. Justru cahaya kerahmatan Nabi Muhammad SAW meliputi sekalian alam, iaitu cahaya kerahmatan Rasulullah menyinari seluruh alam semesta. Baginda SAW adalah rahmat yang pertama-tama diciptakan Allah Ta'ala. Lalu daripada satu rahmat Allah membahagi-bahagikannya kepada seluruh alam, sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis yang berikut ini. Ya, ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Inna Allaha khalaqa ar-rahmah yawma khalaqaha mi'ata rahmatin فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. Sesungguhnya Allah telah menciptakan rahmat. Pada hari dia menciptakannya, dia menjadikannya sebanyak 100 bahagian rahmat. Jadi, pertama sekali kita perlu faham, rahmat pada asalnya ianya adalah sifat Allah Ta'ala. Ya. Pertama sekali, Allah is most merciful. Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Rahmat. Rahmat adalah sifat Allah SWT. Tapi bila Allah nak kenalkan dirinya, maka Allah ciptakan simboliknya, atau Allah ciptakan perlambangannya, Allah ciptakan tanda-tandanya, tanda yang menunjuk kepada sifat yang ada pada Allah. Kerana sifat adalah sifat adalah sesuatu yang ada pada zat ilahi. Manusia tak dapat nampak. Kesan-kesannya jika Allah tidak menciptakan makhluk, maka Allah suka dirinya dikenali, Allah suka dirinya dipuji, Allah suka dirinya dikenali. Sifat yang paling dominan yang ada padanya adalah sifat rahmat, sifat cinta. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sifat rahmat itu sebagai suatu ciptaan yang boleh boleh difahami, yang boleh dilihat. Jadi Allah ciptakan rahmat. Jadi ada dua aspek rahmat di sini. Ulama menerangkan satu rahmat yang menjadi sifat Allah, iaitu kita tak nampak. Kemudian yang kedua, rahmat yang berbentuk ciptaan. Sebenarnya alam ni semua aja adalah suatu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud alam ini sahaja adalah tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Ketika Allah ciptakan rahmat, ketika hari pertama Allah ciptakan rahmat, Allah bahagikan dia kepada 100 bahagian. Maksudnya daripada 100% rahmat yang Allah ciptakan buat pertama kali, Allah jadikan dia 100%, lalu dia menyimpan di sisinya 99 rahmat, dan dia menghantar kepada semua makhluknya satu rahmat. Seandainya orang kafir tahu tentang semua rahmat yang ada di sisi Allah, mereka tidak akan berputus asa daripada memasuki syurga. Seandainya orang beriman tahu semua azab yang ada di sisi Allah, dia tidak akan berasa selamat daripada neraka. Riwayat Bukhari. Imam Abdullah Mirghani Al-Hasani rahimahullah menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan rahmat yang diciptakan dalam hadis di atas ialah Nabi Muhammad SAW. Kenapa ulama boleh faham hadis ini? Bila Allah kata Allah menciptakan rahmat, pada awal permulaan penciptaannya Allah bahagikan pada 100. Ini menunjukkan rahmat yang Allah ciptakan ni dia berada pada permulaan alam, sebelum alam lain tercipta. Kenapa Imam Abdullah Al-Hasani rahimahullah dapat kesimpulan bahawa rahmat yang diciptakan dalam hadis ni adalah Nabi Muhammad SAW?
Kerana dalam Quran, baginda lah yang Allah bagi tahu merupakan rahmat sekalian alam. Ya, rahmat yang meliputi alam. Maka kalau ada satu rahmat yang 100% merangkumi seluruh alam, itulah rahmat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam hadis ni memang Allah kata, Allah ciptakan satu rahmat, daripada satu ini Allah bagikan 100%, Allah bagikan 100 bahagian, 99 bahagian Allah Ta'ala simpan. Dia ciptaan, tapi Allah simpan penzahirannya, kesan-kesannya Allah simpan. Dan di alam dunia Allah lepaskan satu kesan rahmat tadi. Daripada 100%, 1% saja Allah Ta'ala zahirkan kesannya di alam dunia ini. 99% Allah simpan, dan Allah akan zahirkan di hari akhirat nanti. Dan bila sebut Allah simpan 99, maksud simpan tersebut Allah tidak menzahirkan kesannya, tapi ia ada pada Nabi Muhammad SAW. Dia tetap semua sedang, bila sebut rahmat, dia semua tentang cerita Rasulullah SAW. Bagi dia itu nafsur rahmah, bagi itu rahmat Allah itu sendiri, tak lari baginda Nabi SAW. Cuma nanti di hari akhirat manusia akan lihat. Bayangkan di akhirat, para nabi-nabi dan para rasul pun nak bernaung di bawah payungan Rasulullah SAW. Apatah lagi manusia lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, rasul-rasul semuanya nak bernaung di bawah naungan Rasulullah SAW. Bagi dia akan memegang liwa'ul hamd, panji kepujian di akhirat. Bagi dia pemilik syafaat uzma, syafaat yang teragung. Bagi dia memiliki kedudukan al-maqamul mahmud dan juga al-wasilah. Baginda adalah perantara, maksudnya baginda saja yang boleh bercakap dengan Allah. Di hari akhirat, manusia dibangkitkan daripada mahsyar. Nabi-nabi dan rasul pun tak boleh jumpa Allah nak bercakap dengan Allah SWT. Semua kena cari satu makhluk namanya Nabi Muhammad SAW. Kerana dia saja yang boleh jumpa Allah, puji Allah, dan minta Allah tolong mulakan perhisaban. Bayangkan perhisaban yang Allah janjikan, ia hanya dimulakan setelah syafaat Rasulullah SAW. Hanya menerusi baginda, neraca mizan ditegakkan. Maksudnya baginda bukan calang-calang, bukan sembarangan. Ini penting. Dalam perjalanan rohani menuju Allah, dalam jiwa kita kena meletakkan Rasulullah sesuai pada tempatnya yang sangat tinggi. Jika tidak, ada daripada kalangan di alam Melayu kita, dia kata Nabi Muhammad SAW ni manusia je, jadi tak perlu nak sanjung lebih-lebih. Dia macam asalnya mamak-mamak kampung biasa. Kemudian dia dapat wahyu, dia macam postman. Ini di alam Melayu ni, saya dengar perkataan ni di alam Melayu. Begitu letakkan Rasulullah macam postman, macam JNT dia. Sekarang dia dah pergi, dia dah mati dah. Tak ada kena mengena. Sekarang kita beramal masing-masing. Tak payah nak puji lebih-lebih. Tak payah nak buat maulid ke apa. Tak payah. Dia dah mati dah. Nak tawasul, nak doa kat kubur dia pun tak payah. Pada zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, zaman Salafus Salihin, siapa yang ada dalam Masjid Nabawi, adab berdoa adalah menghadap ke makam Rasulullah SAW. Itu lebih aula, lebih utama daripada menghadap kiblat. Berdoa. Sembahyang kena hadap kiblat. Orang-orang yang ada dalam Masjid Nabawi, zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, siapa minta fatwa ke mana nak menghadap waktu berdoa, menghadap ke makam Rasulullah SAW. Sebab kita tak kenal Kaabah, tak kenal kiblat, tak kenal Allah, tak kenal Ramadan, tak kenal Masjidil Haram kalau bukan kerana Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana? Macam postman je. Postman, dia dah dapat tanggungjawab. Dia dapat tanggungjawab jadi rasul. Dia mulia lah sebab dia dah terpilih jadi rasul. Tapi dia dah sampaikan utusan-utusan. Jadi macam postman. Sekarang dia dah mati je. Dah ada dalam tanah. Seolah-olah tak ada, kita tak ada hubungan apa-apa dengan Nabi SAW. Masya Allah. Padahal setiap minggu amalan kita ini dipaparkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bagi komentar terhadap setiap amalan yang dilakukan oleh umatnya. Setiap daripada kita, Rasulullah kenal kita dan mak bapak kita.
Bagaimana boleh terputus antara umat dengan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebut firman Allah Ta'ala, iaitu Imam Abdullah Mirghani Al-Hasani dalam kitabnya Al-As'ilah An-Nafsiyah wa Al-Ajibah Qudsiyah. Beliau adalah guru kepada seorang ulama hadis yang hebat bernama Syekh Murtada Az-Zabidi. Lalu beliau menyebut firman Allah Ta'ala, Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah berhak menentukan rahmatnya secara khusus kepada sesiapa yang dikehendakinya. Oleh kerana itu, para ulama menyatakan bahawa diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ainur rahmah, iaitu rahmat ilahi itu sendiri. Maka jagat raya ini kesemuanya, sama ada alam zahir atau batin, mendapat bahagian rahmat ilahi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkataan lain, setiap sesuatu di alam ini adalah diliputi oleh jamal, iaitu keindahan yang Allah zahirkan segalanya itu dengan cahaya kerahmatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Sanusi rahimahullah menegaskan bahawa kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat sekalian alam adalah merupakan keistimewaan dan kepujian yang Allah kurniakan secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah membentangkan kejadian alam dunia dan alam akhirat daripada nikmat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berhak untuk menentukan rahmatnya secara khusus. Allah dah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 105, Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah berhak untuk menentukan secara khusus siapa yang dapat rahmatnya yang istimewa, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak siapa boleh petikai kenapa Allah lebihkan Rasulullah lebih daripada yang lain. Kenapa Allah istimewakan Nabi Muhammad lebih daripada yang lain. Maka persoalan itu tidak timbul jika kita benar-benar kenal Rasulullah dan bagaimana Allah jadikan seluruh alam terhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak ada siapa petikai kenapa Allah jadikan mak bapak saya sehingga saya nak kena hormat dia. Saya nak kena respect dia. Padahal saya pun manusia, dia pun manusia. Kenapa Allah jadikan dia makan garam lebih daripada saya, jadikan saya keluar daripada mereka yang saya nak kena hormat pula mereka. Mungkin mak bapak ada yang macam-macam ragam, macam-macam perangai. Kenapa saya tak dilahirkan daripada mereka? Kenapa saya nak kena jadi anak mereka? Tak ada siapa nak petikaikan. Mereka orang-orang yang dungu lah, orang-orang yang dungu nak petikaikan yang seperti itu. Ataupun dia jealous kenapa mak bapak dia lahir lebih awal daripada diri dia sehingga menjadi asbab kelahiran dia di dunia. Siapa nak jealous seseorang yang Allah jadikan sebagai asbab kelahiran seorang anak? Dia perlu faham dia terhutang budi kepada mak ayah dia dan berterima kasih, dan macam mana pun keadaan mak ayah dia perlu respect dan bergaul dengan layanan yang baik. Dan Allah telah jadikan seluruh alam ini seluruhnya terhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita faham ataupun tidak faham hakikat tersebut, kita berdoa kepada Allah, ya Allah fahamkan aku hakikat ini ya Allah. Ya Allah fahamkan aku hakikat bahawa bagaimana aku sebagai kewujudan manusia, bagaimana kewujudan seluruh langit dan bumi ini Allah jadikan seluruhnya tertakluk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya terhutang budi kepada Rasulullah. Bagaimana Allah jadikan baginda sebagai jasanya, sebagai pemancar cahaya kerahmatan seluruh alam ini. Ya Allah fahamkan aku ya Allah. Sehingga seorang takkan petikaikan, bahkan berterima kasih Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan baginda sebagaimana Allah telah mentakzimkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ini surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Imam Ruzbihan Al-Baqli, ini lagi satu tokoh tafsir Quran, ulama tafsir Quran. Tafsir yang masyhur bernama Ara'isul Bayan fi Tafsiril Quran. Beliau hidup lebih kurang 800 tahun yang lampau. Imam Ruzbihan Al-Baqli
menyebutkan bahawa ayat ini adalah tafsir kepada ayat yang menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW adalah rahmat sekalian alam. Maksudnya ulama tafsir juga mengatakan bila Allah kata rahmatku, bila disebut rahmat Allah yang Allah turunkan di alam ini, yang Allah curahkan pada alam ini, yang Allah cucurkan rahmatnya di alam ini, rahmat Allah itu yang dimaksudkan adalah merujuk kepada seorang yang Allah jadikan dia rahmat sekalian alam, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan arti kata yang lain, kalau Allah bagi rahmat pada seseorang, Allah beri kurniaan rahmat, bermakna Allah jadikan rahmat itu datang daripada Nabi Muhammad SAW. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, ataupun kita faham ataupun tidak faham. Setiap kali kita minta pertambahan rahmat daripada Allah, sebenarnya kita minta pertambahan cahaya yang datang daripada ruh Nabi Muhammad SAW. Sama ada kita faham ataupun tidak. Allah menjadikan Rasulullah sebagai pemancar cahaya kerahmatan sekalian alam. Alam semesta, rahmatan lil alamin. Syekh Abu Bakar bin Salim As-Saqaf, ini moyang kepada Al-Habib Omar bin Hafiz, salah seorang pendakwah antarabangsa yang juga sentiasa datang ke Malaysia dan merupakan guru saya ketika saya belajar di Hadramaut, itu Al-Habib Omar bin Hafiz. Beliau ada seorang moyang yang merupakan wali Allah besar yang tinggal di Ainat berdekatan dengan Tarim. Nama beliau adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebab tu Habib Omar, beliau keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi nama Habib Omar ni nanti Al-Habib Omar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi bukan bermakna Syekh Abu Bakar bin Salim tu moyang yang keempat Habib Omar. Syekh Abu Bakar bin Salim moyang ke-12 tak silap. Cuma bin Syekh Abu Bakar bin Salim ni nama keturunan bin, seperti bin Yahya. Seperti tak ada Al-Yahya, sebenarnya tak ada bin Yahya. Bin Syihab, Al-Syihab tak ada. Yang datang keturunan Hadramaut tak ada Al-Syihab. Yang ada bin Syihab, bin Yahya, bin Tohir. Ni khususnya tiga ni semua guna bin. Kemudian Habib Omar bin Hafiz. Hafiz ni moyang Habib Omar bin Hafiz. Ayah Habib Omar nama Muhammad. Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Tapi bin Hafiz ni menjadi satu sub-clan, sub-kabilah daripada bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun bin Syekh Abu Bakar bin Salim daripada As-Saqaf. Baik, Syekh Abu Bakar bin Salim As-Saqaf rahimahullah menyatakan bahawa mahabbah, iaitu cinta, adalah penghubung antara Allah dan penciptaan. Oleh kerana itu Nabi Muhammad SAW yang merupakan Habibullah adalah satu-satunya perantara antara Allah Ta'ala dan sekalian makhluknya. Dengan arti kata yang lain, apabila disebut bahawa seseorang itu dirahmati Allah atau dicucuri rahmat olehnya, maka ia membawa maksud bahawa dirinya dipancarkan cahaya kerahmatan Nabi Muhammad SAW, sama ada dengan cahaya yang umum maupun cahaya yang khusus. Baik, sampai di situ. Pada pengajian akan datang, kita akan pergi kepada teks matan musannif yang lain pula, yang berikutnya, berkaitan dengan awalim alam. Ada soalan? Jika ada soalan, silakan. Jadi perenggan yang terakhir ini, bahawa kenapa ulama memahami bahawa Rasulullah adalah perantara kewujudan. Maksudnya Allah ciptakan alam ini, kalau bukan kerana Rasulullah, alam ini tidak tercipta. Allah Ta'ala menjadikan alam ini bersistem. Dan Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kami ciptakan kamu pada kali yang pertama, pada permulaan penciptaan, demikian kami ulang semula perkara itu di hari akhirat tersebut. Di para ulama dapat dapat kefahaman sesuatu yang sesuatu yang mendalam.
Apabila di hari akhirat, orang pertama yang dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama dihidupkan daripada kubur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sahaja orang yang boleh bercakap dengan Allah bagi pihak seluruh manusia. Bayangkan, tak ada seorang nabi dan tak ada siapa orang rasul yang diizinkan untuk berjumpa dengan Allah ketika bangkit di padang mahsyar. Tak ada siapa boleh berjumpa dengan Allah. Hanya satu saja, pemilik syafaat uzma, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini wasilah. Di sini dipanggil wasilah. Wasilah ni perantara. Perantara antara Allah dengan makhluk. Sebab yang lain tak boleh jumpa Allah. Rasulullah saja yang boleh jumpa Allah. Itu yang dimaksudkan perantara antara Allah dan sekian makhluk. Wasilah. Jadi ulama dapat memahami bahawa jika begitu Allah Ta'ala susun sistem di alam akhirat, demikianlah pada awal penciptaan alam. Banyak tempat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bagi tahu, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Sebagaimana Allah ciptakan kejadian pada permulaannya, demikianlah Allah SWT akan mengulangi. Maka sebagaimana di alam akhirat Allah mengulangi penciptaan, yang pertama sekali dibangkitkan daripada kubur tidak ada sesiapa yang lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya setelah Rasulullah bangkit daripada kubur, barulah seluruh yang lain hidup daripada kubur masing-masing. Barulah nabi-nabi dan rasul yang lain diizinkan untuk bangkit daripada kubur masing-masing. Tetapi syaratnya kena tunggu orang yang pertama dibangkitkan daripada kubur. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda orang yang pertama sekali berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Baginda yang pertama sekali menjadi juru cakap bagi pihak seluruh manusia kepada Allah, kerana Rasulullah sahaja yang diizinkan untuk menghadap Allah. Rasulullah yang pertama melintas titian siarat. Baginda adalah manusia pertama yang akan mengetuk pintu syurga untuk dibukakan pintu itu. Dan baginda adalah orang yang pertama masuk ke dalam syurga Allah SWT, dan Allah mengharamkan mana-mana manusia untuk masuk ke syurga selagi mana Rasulullah menjadi orang yang pertama melangkahkan kakinya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sebagaimana Allah mengulangi baginda yang Allah Taala jadikan sebagai juara yang pertama. Segala bentuk pertama dan awal Allah muliakan pada keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah keadaan roh baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum alam tercipta, sebelum langit dan bumi tercipta, sebelum arash, kursi, qalam, lauh mahfuz, syurga dan neraka tercipta. Ulama mengatakan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tercipta terlebih dahulu, mendahului makhluk-makhluk yang lain. Baik, insya-Allah sampai di situ kita sambung pengajian kita pada masa yang akan datang. Insya-Allah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.